Pendaftaran bagi murid tahun 1 untuk kalendar akademik 2027 akan dijalankan secara dalam talian mulai 15 Februari hingga 31 Mac tahun ini. Ketua Pengarah Pendidikan, Dr. Muhammad Azam Ahmad, dalam kenyataannya pada Rabu, memaklumkan bahawa pendaftaran akan dilakukan melalui sistem bersepadu Kementerian Pendidikan MOEIS di pautan https://idme.moi.gov.my. Pendaftaran terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia dalam 2 kohort, iaitu kanak-kanak yang lahir antara 2 Januari hingga 31 Disember 2021 iaitu kohort 6 tahun dan kanak-kanak yang lahir antara 2 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021 iaitu bagi kohort 7 tahun. Beliau menjelaskan bahawa ini selaras dengan keputusan kerajaan yang membolehkan kanak-kanak berusia 6 tahun untuk mendaftar tahun 1 secara sukarela pada 2027 tanpa perlu menjalani ujian saringan. Dr. Azam turut mengingatkan ibu bapa dan penjaga untuk mendaftar akaun di Sistem Pengurusan Identiti IDME, mengemaskini maklumat peribadi mereka dan menghantar permohonan melalui MOEIS dalam tempoh yang ditetapkan bagi memastikan pendaftaran berjalan lancar. Maklumat lanjut boleh diperoleh melalui portal rasmi KPM, Jabatan Pendidikan Negeri JPN atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Langkah untuk membolehkan kanak-kanak berusia 6 tahun memasuki tahun 1 adalah sebahagian daripada usaha kerajaan madani untuk memastikan perkembangan dan kesejahteraan kanak-kanak serta memastikan mereka tidak terlepas peluang dalam pendidikan. Sebelum ini, Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengumumkan bahawa mulai tahun depan, kanak-kanak akan memulakan pendidikan formal di darjah 1 pada usia 6 tahun secara sukarela. Dalam ucapannya semasa pelancaran Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035, Anwar menyatakan bahawa pendidikan prasekolah yang diletakkan sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan dimulakan pada usia 5 tahun. Terima kasih kerana menonton. Untuk memastikan anda tidak ketinggalan mengikuti info-info menarik dari kami, jangan lupa subscribe dan tekan butang like. Sehingga bertemu lagi. Bye.